Assalamualaikum guys. What's up? Kembali lagi kita dalam channel Arif Edwin. So, macam yang korang tengok dekat thumbnail, hari ini aku nak buat vlog lagi setelah sekian lama tak buat vlog. Bila last aku buat vlog? Tahun lepas, 2 tahun lepas. Tak, aku tak ingat. Tapi yang pasti hari ni kita akan buat vlog lagi perjalanan kita trip di Terengganu. So, macam mana kita punya video pada kali ini? Jom kita saksikan sama-sama. Sekarang jam menunjukkan 5.13 minit pagi. Kita orang dah mula buat persiapan untuk bergerak. First stop, kami akan bergerak ke Gombak dulu. Let's go. Okey, kita dah selesai solat subuh di Shell Gombak. Jadi sekarang ni kita akan meneruskan perjalanan kita ke Temerloh. Okey. Sekarang dia adalah masa yang sesuai untuk kami tidur. Ya. Sebab kata ayah nak tidur dulu. Nanti dah sampai Temerloh, kita dah tak tidur dah. Okey, nampak kita masih meneruskan perjalanan. Ayah akan drive. Ibu sebagai princess passenger jangan tidur. Okay, so jumpa anda di Temerloh. Let's jump. Alright, sekarang ni kita singgah sarapan dekat RNR Temerloh. Kita makan dulu, baru kita sambung perjalanan. Lepas ni kita akan straight ke Besut Terengganu. Makan dulu guys. Ciao. Alright guys, so sekarang kita dah sampai di rumah sewa kita, homestay di Kuala Besut. Kita sampai tadi pada jam 3.30 petang. Okay, sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita akan berehat dulu. Setelah beberapa jam drive dan masing-masing penat, jadi kita akan berehat dulu kat dalam. Sampai dah dalam pukul 5.30, pukul 6 macam gitu, kita akan keluar balik. Dan kita akan keluar jalan-jalan, kita akan cari snack ke makanan ke untuk makan malam dan juga untuk aktiviti kita pada hari esok. So, jomlah kita sama-sama lah tengok video ni sampai habis macam mana ending dia. Ni baru hari pertama Apa kita tengok dulu macam mana pergi dia. Let's jump. Okay guys, kita dah selesai makan tadi dekat Bingsu. Dan kita tak ambil gambar, tak buat video apa semua kat kedai makan tadi. Tapi tak apalah, jadi korang tahu yang kita orang dah pergi makan tadi. So sekarang ni kita nak balik homestay. Kita nak rehat. So jumpa korang esok. Apa aktiviti kita esok? Nantikan esok. Bye. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Alright guys, ini adalah hari kedua kita. Aktiviti kita hari ini, kita akan naik bot ke Pulau Perhentian Kecil guys. Okay, kita sekarang ni tengah proses naik dalam bot. Ini bot kita. So jom kita naik bot dulu. Jadi kita tengok
perjalanan kita tersebut. Okay guys, kita dah sampai di pulau perhentian kecil. Boleh tengok low view. Sebab tadi aku tak rekod atas boat sangat, goyang-goyang. Adalah 1-2 footage tu, tapi kita tak rekod semua. Sekarang ni kita tengah menunggukan second batch untuk sampai. Tak tahulah ada orang sampai pukul. Sini dalam perjalanan. Yang penting sekarang ni pulau ni cantik guys. Tengok ni, tengok view dia. Ada masjid. Okay, banyak gila boat kat tepi-tepi ni. Alright guys, so sekarang ni kita menunggu aktiviti kita seterusnya, iaitu snorkeling. Kita nak snorkeling kat mana? Tengoklah video ni sampai habis. Tak nak ke? Dah, jom. Okay, jumpa lagi. Alhamdulillah, dah pukul 4 petang. Kita dah selesai aktiviti laut. Pagi tadi sampai pun dah lewat. Dah pukul 10.30 sampai di jetty. Ada masalah boat semua. Dia extend sampai pukul 11.30 baru kita pergi buat aktiviti laut. Snorkeling, tengok penyu semua, tengok shark. Selesai terus kita balik ke jetty. Kita baru lepas check in bilik nombor 6 di Sea Life di perhentian 2. Kita nak bersih-bersih badan, nak rehat. Dalam pukul 6 petang ni kita akan turun. Kita akan jalan tepi pantai. Kita akan tengok apa ada di pantai lah. Tengok aktiviti-aktiviti. Kalau ada makanan-makanan ke. Tu aktiviti sebelah petang. Malam kita rehat. Itu saja untuk hari ni. Alright guys, so sekarang kita dah masuk kepada aktiviti petang. Jam sekarang pun dah pukul 6.30. Kita baru keluar jalan-jalan. Kita jalan-jalan, tengok-tengok. Ada kedai-kedai makan, ada yang jual coconut shake apa semua. Ada jugalah banyak gerai-gerai kat tepi ni apa semua kan. So kita orang punya tujuan petang ni hanya jalan-jalan saja. Tengok-tengok kawasan ya. So macam kita boleh tengok kat depan sana. Okey, kat depan sana kita ada masjid. So kalau nak solat ke apa kita boleh ke masjid ah. Okey. Itulah aktiviti kita petang ni, kita jalan-jalan je.
Alright, so sekarang kita ada dekat view tepi masjid. Okay, ini masjid. Okay, sekarang kita boleh nampak ini adalah view tepi laut masjid ni. Kita boleh bagi nama dia macam korang boleh tengok dalam gambar ni. Okay. So dalam tempat ni sangat cantik lah guys, tengok view. Ini petang-petang macam ni pun cantik view dengan masjid kat atas Sherwin ni kan. Menikmati pemandangan lah orang kata. Ya, tu masjid dia. Aku sebenarnya curious apa ada kat atas tu. So jom guys, kita sambung jalan-jalan dulu. Okay guys, itu je aktiviti kita petang ni. Jalan-jalan, ambil gambar, tu je lah aktiviti kita petang ni. So kita tamatkan aktiviti petang kita hari ni dengan membeli air kat gerai ni. Okay. So itu je aktiviti kita hari ni. So kita sambung besok pula. Sebab trip kita ni 4 hari 3 malam. So kita sambung besok pula guys. Okay. Jumpa korang besok. Bye bye. Apa pun, jumpa besok. Let's jom. Tidur je kerja. Dah maghrib pun tidur je. Dah, jom lah. So, malam ni kita akan buat night walk menggunakan POV kamera. Sama je, kamera masih memakai kamera yang sama. Cuma kita menggunakan POV night holder. So, aktiviti kita pada malam ni adalah berjalan-jalan. Niatnya nak berehat tapi bosan, so kita jalan-jalan. Okay. Kat sana tu ada kedai-kedai makan. Di luar sana tu ada kedai-kedai makan. Ni pun ada kedai-kedai makan tak? Okay, ini kita orang punya tempat penginapan. So sekarang kita akan berjalan-jalan. Jom. So dekat bahagian ni pun sama juga, banyak kedai-kedai makan. Macam juga kat depan tadi, banyak kedai makan. Ini kedai makan. Situ kedai makan. So memang kata kat bahagian kita orang menginap ni banyak kedai makan. Iya, kucing aku hati. Kita jalan-jalan. Ini je dah aktiviti malam-malam. Kan cik kan? Tak tahu ada kamera. Inilah gerai kita orang beli air tadi. Dia cantik juga view malam ni. Cuma kat bahagian pulau ni kita orang pakai dekat Pulau Pentian kecil kan. So tak banyak sangat lah benda-benda waktu malam. Yang meriahnya dekat Long Beach. Tapi kita orang bukan kat Long Beach. Kita orang kat sini. Long Beach tu kena seberang pulau. Kat sini. Bayangkan ini kita orang Long Beach tu kat sini. So kita kena pusing. Jauh. So tak apalah, kita jalan-jalan je lah kat sekitar-sekitar sini. Ini adalah taman permainan untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak kanak-kanak dewasa tak dibenarkan. So itu je lah aktiviti kita pada hari ini. So ini adalah wrap up untuk hari ini. Setelah kita dah pergi itu, kita dah buat ini, dan malam tadi kita dah jalan-jalan bersiap-siap. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kami berehat, ya. Dan sekarang ni kita kan nak rehat. Dah malam, okay? Kali ni betul-betul di end untuk hari ni lah, kan? Jumpa korang besok. Okay? Tengok lagi video ni sampai habis. Jangan skip. Okay? So, kita jumpa besok. Bye-bye. So guys, ini adalah hari ketiga kita di Terengganu. Dan hari ini adalah hari ketiga. Pagi ni kita akan mulakan aktiviti kita dengan mandi pantai.
Ya, kita masih lagi di Pulau Perhentian. Kita akan mandi pantai dulu pagi ni sampai dah dalam pukul 10, pukul 11 macam itu. Sebab pukul 11.30 kita orang dah kena check out. Sekarang pun awal pagi lagi, baru pukul 8.30. Aku sebenarnya lambat ni. Dia orang semua dah pergi ke pantai dulu. Aku lambat. Dah siap lambat sikit. Tapi tak apalah, janji aku bergerak kan. So kita akan mandi pantai dulu pagi ni. Mandi-manda, celup-celup kan. Kemudian habis mandi kita akan buat persiapan untuk check out daripada Pulau Perhentian ni. Dan kita akan bergerak ke Jati Besut lah, Jati Kuala Besut semalam. Dan daripada Jati Kuala Besut kita akan bergerak ke Kuala Terengganu. So aku harap korang boleh teman aku lagi di hari yang ketiga ini. So jom tengok video ni lagi sampai habis. Jangan skip. Kalau korang skip, tak nak kawan korang. So sekarang ni aku dah sampai dekat pantai dah. Kau boleh tengok view dah. Cantik guys, pagi-pagi. Kalau betul-betul pagi lagi, korang boleh nampak sunrise kat sini. Cantik. Nampak dengan bot-botnya. Okay, itulah makcik-makcik aku semua kat sana. Semua tengah mandi-manda kat sana. So aku tahu korang takkan dengar suara aku sebab angin. Tapi tak apalah. Jom. Aku nak mandi dulu. Bye-bye. Okay, aku dah selesai mandi. Tak gemar aku nak mandi lama-lama. Air masin. Tapi tadi ada juga menyelam pakai goggle tu. Nampak banyak ikan tu. Cantik-cantik, kecil-kecil semua. Ada juga ikan yang besar-besar. Macam gini ha. Aku pun dah puas mandi. Yang lain budak-budak tak habis mandi lagi. Biarlah dia orang kan. Aku nak naik bilik. Dah siap-siap. Sekejap lagi kita nak check out. So jumpa korang kejap lagi. Bye bye. So guys, kita dah pun selesai kemas-kemas barang, bersiap nak balik. Sekarang ni kita berada dekat jeti. Sedang menunggu bot untuk ke jeti Kuala Besut lagi sekali. Okay, sekarang ni kita boleh tengok ikan-ikan banyak. Bagi-bagi makan ikan. Alright. So sekarang ni kita orang menunggu bot. Kita akan bergerak di Kuala Besut sekejap lagi. Dah tu lah. Bye bye. Jumpa korang dekat Kuala Besut lagi. Lepas tu kita akan bergerak ke Kuala Terengganu. Okay, kita dah selamat sampai. Di Jati Kuala Besut. Perjalanan mengambil masa 30 minit daripada Pulau Perhentian tadi. Sekarang ni kita akan jalan menuju ke kereta kita. Dan kita akan straight ke destinasi seterusnya. Gelap yang tiba-tiba memang gelap. Nak macam mana? Okay, jom kita sambung perjalanan. Okay, sekarang kita dah dekat Kuala Terengganu. Kuda. Ada kuda nak lalu guys. Ya. Kita dah sampai kat Kuala Terengganu. Aktiviti kita tadi jalan-jalan je. Tengok naik kuda. Dia hampir nak sondol aku guys. Dia nak sondol. Yelah tadi adik-adik aku naik kuda.
Yang bujang tu pun nak naik kuda juga. Itu je lah aktiviti kita petang ni. Rasanya lepas ni balik homestay kot. Balik homestay kita balik rehat dah. Itu je lah aktiviti petang ni. Bye bye. So aktiviti kita pada malam ni hanya makan-makan guys. Kita sekarang berada dekat tepi drawbridge Terengganu. Kebetulan pula ada event malam-malam ni. So kita orang lepak sini malam-malam kan. Sambil apa? Sambil makan. Itulah aktiviti kita malam ni. Jumpa korang besok. Bye bye. Okay guys, actually apa yang berlaku di hari yang keempat ni sebenarnya aku tak sempat nak rekod. Aku lupa nak rekod footage perjalanan kita orang di hari keempat ini. Sebab yelah kita orang hari keempat ni pun tak banyak keluar sangat. Banyaklah juga sebenarnya. Apa yang berlaku di hari keempat ni pagi, permulaan pagi di hari keempat ni kita orang pergi sarapan dekat nasi dagang atas tol. Kemudian lepas daripada pergi ke nasi dagang tu, lepas sarapan tu kita orang bergerak terus ke Pasar Payang. Kan? So dekat Pasar Payang tu lah kita orang pergi jalan-jalan, kita orang pusing-pusing cari kerepek-kerepek apa semua kan. Selesai dekat Pasar Payang lepas tu kita orang terus je bergerak mencari keropok leko. So, kita orang pergi keropok leko, kita orang pun beli keropok leko apa semua kan. Dan seterusnya kita orang bergerak ke, cuba teka kat mana? Yes, kita orang pergi makan dekat warung Azizata. Sedap juga makanan-makanan dekat situ kan. Kita orang pun makan. Aku minta maaf sebab aku tak banyak gambar ataupun video untuk hari keempat ini. Tapi tak apalah, aku boleh bagi tahu korang lah apa yang berlaku di hari keempat. Okay. Lepas tu kita orang makan dekat warung Azizata tu, kita orang pun bergerak balik. Sepanjang perjalanan balik tu alhamdulillah perjalanan semua dipermudahkan. Dan kita orang singgah di RNR Temerloh. Berehat sekejap dekat RNR. Makan, minum, berehat apa semua. Kemudian kita orang pun teruslah gerak balik ke Kelang. Alhamdulillah. Dan itu je lah yang berlaku sepanjang hari yang keempat. Oh, hi guys. So, itu je lah pengakhiran untuk video kita pada kali ini. Okay, itu je lah perjalanan kita orang trip sepanjang 4 hari 3 malam di Terengganu. Okay, so terima kasih kerana tonton video ni daripada awal sampai habis. Dan aku minta maaf atas salah silap aku dekat sepanjang video ni. Aku harap korang suka konten macam ni. Okay, jumpa korang dekat next video. Oh ya, aku lupa nak bagi tahu. Kemungkinan besar untuk next video kita akan ada video lakonan lagi guys. Jadi kalau korang nak tengok video lakonan tu macam mana, tekanlah button subscribe dan tekan button loceng tu sekali supaya korang tak terlepas video-video baru aku selepas ini. So jumpa korang dekat next video. Tata. Dah bye-bye.